Assalamualaikum Tok. Salam. Jual apa ni? Ada ni pakcik jual ni pasimbo. Rojak pasimbo dengan rojak mi. Saya nak rojak Pak Sembuh satu. Oh ya. Ha. Ini resipi mana ni Tok? Ni Penang. Penang punya. Penang. Ini baru Oh, dapat baru. Ada baru. Baru. Topoh. Topoh. Ini anu apa ni? Tahu. Tahu. Tahu apa ni? Kayu dia. Okey. Ini ada tempe dengan apa ni kentang. Kentang. Kentang ni pakcik goreng tu. Oh, goreng dulu lah. Ini baru. Tahu lah kayu dia. Yang panjang dengan Ini kangkung. kangkung. Lotong. Oh, sotong kembang. Allah. Masya-Allah. Ni baru sedap ni makan ni. Ni lah. Cucur dia. Cucur dia. Cucur dia. Tak jual mahal lah pakcik kita makan kan. Yalah. Jual mahal pun. Kuah asing ke sekali? Kuah asing. Kuah asing. Ni telur Okey. ni Goreng juga? Goreng lah. Masya-Allah. Semua goreng kan. Okey. Banyak kuah kacang ah. Ini ada tambah kacang, ada Oh. tambah. Memang original Penang ah. Penang. Masya-Allah. Panas-panas lagi. Makanan. Sedap ni. Tunggu buka puasa kejap lagi makan ya Allah. Pasal jual sana jual Ha. ni pakcik kata susah nak dapat pasembuh orang Melayu buat. Betul. Jadi kat mamak. Mamak selalu. Ni sekali dengan kuah dia lah. Kuah dia. Kalau macam ni apa cik? Ni atau- RM7. RM7 je. RM7. Penuh. Penuh Apa ni. ni? Siap ada Kalau sotong lagi. campur, kalau campur ni Ha. RM8. RM8 je. RM1 je masya-Allah. Rutinya hari Hari Khamis dengan Ahad. Ahad ya. Wah, start niaga pukul apa? Kan aja pukul 5 lah. 5. Tu Sampai habis lah. Kadang pukul 10. Oh, malam pun ada lah. Malam ada. Okey, insya-Allah. Kalau selagi ada lagi lah. Tak jalan lagi kalau habis pakcik dah habis. Niaga depan Depannya. kopitiam kedai inilah. Cina punya kopitiam.